Doktor, ubat kolesterol ni kena makan sampai bila-bila ke? Kalau soalan ni tengah bermain-main dalam kepala anda tak kesorangan. Yelah, baru je dapat result darah, doktor dah cakap kena start ubat, tiba-tiba rasa macam, apa nak jadi lepas ni? Jangan risau, jom kita rungkai sama-sama kekeliruan ni. Doktor, ubat kolesterol ni kena makan sampai bila-bila ke? Kalau soalan ni tengah bermain-main dalam kepala anda tak kesorangan. Yelah, baru je dapat result darah, doktor dah cakap kena start ubat, tiba-tiba rasa macam, apa nak jadi lepas ni? Jangan risau, jom kita rungkai sama-sama kekeliruan ni. Cuba kita bayangkan senario yang sangat-sangat biasa ni. Umur dah masuk 50-an, kita rasa kita sihat, kita aktif, kita dah cuba jaga makan sebaik mungkin. Tapi, bila dapat keputusan ujian darah, alamak, kolesterol tinggi pula. Doktor pun cadangkan makan ubat. Mesti rasa macam frustrate kan? Rasa macam semua usaha kita sia-sia. Inilah permulaan sebuah perjalanan yang ramai sangat orang lalui. Okey, jadi apa yang selalu berlaku lepas kita dapat diagnosis tu? Biasanya akan ada dua benda yang jadi. Satu, apa yang kita fikir dan risaukan senyap-senyap kat rumah. Dan satu lagi, kesilapan bahaya yang kita mungkin buat kat luar. Jom kita tengok. Kat sinilah selalunya timbul satu masalah besar. Sebelah sini, kat rumah, dalam kepala kita ni macam-macam soalan bermain. Boleh ke aku berhenti nanti? Ataupun badan aku ni tak ketagih ubat ke nanti? Tapi, di sebelah sana pula, kerisauan ni lah yang kadang-kadang buat kita ambil tindakan drastik. Contohnya, terus berhenti makan ubat senyap-senyap. Jurang antara apa yang kita fikir dengan apa yang kita buat ni, itulah yang paling bahaya sebenarnya. Sekarang, jom kita betulkan satu salah faham yang paling besar sekali pasal ubat kolesterol. Bila anda faham benda ni, percayalah cara anda tengok rawatan anda akan berubah sepenuhnya. Ubat ni bukan penyembuh tau. Ia sebenarnya alat kawalan. Ini, tolong ingat betul-betul. Ubat kolesterol ni bukan macam ubat demam yang kita makan beberapa hari, lepas tu terus sihat. Tak. Ia tak hilangkan punca masalah tu. Sebaliknya, ia berfungsi macam steering kereta. Dia tolong kita kawal dan pastikan paras kolesterol kita sentiasa berada kat lorong yang selamat. Okey, kita guna satu contoh mudah. Bayangkan salur darah kita ni macam baik-baik. Kolesterol tinggi tu pula macam air yang mengalir terlalu laju dan deras. Ubat yang kita makan ni, tugas dia macam satu injap kawalan. Dia tak baiki pipe tu kalau dah mula tersumbat, tapi dia perlahankan aliran air tu supaya semuanya selamat dan terkawal. Jadi, apa agaknya jadi kalau kita pandai-pandai pergi tutup injap kawalan ni sendiri? Tekanan air tu boleh melonjak naik balik secara mendadak. Kadang-kadang lagi tinggi daripada sebelum kita mula makan ubat. Inilah yang kita panggil kesan rebound. Dan ia sangat bahaya sebab ia jadi senyap-senyap tanpa kita sedar pun. Okey, kalau ubat ni cuma alat kawalan, maknanya memang kena guna seumur hidup ke? Nah, jawapannya bergantung pada punca masalah anda. Dan ini membawa kita kepada dua laluan rawatan yang sangat berbeza. Inilah dia, soalan cepu mas yang semua orang nak tahu kan? Dan jawapannya, mungkin akan melegakan anda sikit. Jawapannya ialah, tak semestinya ya. Jawapan kepada soalan tadi tu, semuanya bergantung pada satu benda. Kenapa kolesterol anda tinggi? Apa punca sebenar dia? Macam pokok lah, kita tak boleh tengok daun je. Kita kena faham apa yang jadi ke akar dia. Sama ada rawatan anda ni untuk jangka panjang atau tidak, semuanya berbalik kepada punca masalah. Secara amnya, ada dua laluan utama. Laluan pertama ni untuk mereka yang puncanya susah nak diubah. Contohnya, faktor baka atau genetik, faktor umur, atau kalau dah ada sejarah sakit jantung. Bagi kumpulan ni, ubat tu bertindak macam perisai pelindung untuk jangka masa panjang. Laluan kedua pula, lebih fleksibel. Kalau puncanya datang daripada gaya hidup, macam cara pemakanan, kurang bersenam, ada potensi dos ubat tu diubah, mungkin dikurangkan, tapi hanya selepas anda berjaya ubah gaya hidup dan baca anda stabil. Tapi ingat, apa-apa pun, mesti bincang dengan doktor dulu. Baik, kita dah faham kenapa. Sekarang, jom kita cakap pasal bagaimana pula, apa perkara yang selamat untuk kita buat dan apa kesilapan biasa yang kita wajib elakkan. Okey, yang ini tolong dengar betul-betul. 3 perkara ni jangan sesekali buat. Nombor 1, jangan berhenti ubat sebab anda rasa sihat. Nombor 2, jangan pandai-pandai tukar ubat doktor dengan suplemen atau herba tanpa berbincang dulu. Dan nombor 3, tolonglah jangan percaya bulat-bulat testimoni yang anda baca kat media sosial tu. Kesihatan kita ni bukan benda untuk dibuat main-main. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab kolesterol tinggi ni dia macam bongkah ais ni. Kita tak rasa pun kolesterol kita tinggi.
tak ada simptom, tak ada sakit kepala, tak ada apa-apa. Bahaya yang sebenar tu tersembunyi kat bawah permukaan, di mana ia senyap-senyap boleh sebabkan serangan jantung atau strok. Ubat yang anda makan tu lah yang jadi pelindung senyap anda. Jadi, apa pula yang kita boleh buat? Fikir macam ni, kita dan ubat kita adalah satu pasukan. Ubat buat kerja dia dan kita sokong dengan 4 benda ni. Pertama, teruskan rawatan macam biasa. Kedua, buat ujian darah berkala untuk pantau. Ketiga, jaga makan, kurangkan lemak tak sihat dan gula. Dan keempat, cuba gerakkan badan, jalan kaki 20-30 minit setiap hari pun dah cukup bagus. Gabungan ni memang power. Dan akhir sekali, saya nak kongsi satu alat yang paling berkuasa sekali yang anda ada. Ia bukan dalam bentuk pil, tapi ia adalah cara anda berkomunikasi dengan doktor. Anda kena jadi rakan kongsi kesihatan anda sendiri. Inilah kuncinya. Daripada kita buat keputusan sendiri dan berhenti makan ubat senyap-senyap, apa kata masa jumpa doktor lain kali, kita tanya soalan yang matang ni. Ia bukan soalan untuk melawan, tapi soalan bekerjasama. Soalan ni terus mengubah anda daripada seorang pesakit yang hanya menurut perintah kepada seorang rakan kongsi yang komited dalam menjaga kesihatan diri sendiri. Jadi, mesej utama yang saya nak sampaikan sebenarnya mudah je. Jangan biarkan rasa takut dan keliru yang buat keputusan untuk anda. Sebaliknya, guna ilmu yang kita ada untuk ambil alih steering. Ingat, kesihatan anda adalah perjalanan anda. Jom kita uruskan dengan kerjasama, bukan dengan kerisauan.